Hai, Assalamualaikum. Hari ni you guys bersama dengan saya sebagai host Cakap Podcast Muhammad, ataupun boleh panggil Mat lah, nama glamour orang kata. Okay, so bersama dengan saya hari ni ada salah seorang, dia tak adalah famous, tapi orang kata dia ni kalau tak ada dia tak jalan kerja. Dia macam tu. Okay, so boleh kita minta tetamu kita hari ni perkenalkan diri sikit kepada orang yang tengah tengok ni? Okay, saya perkenalkan diri saya. Hai, nama saya Ada, ataupun nama panjang saya Adawiyah. Okay, saya berumur rahsia pada tahun ini. Rahsia. Kita tak boleh bahagi tahu, bahaya. Dan okay, saya adalah salah seorang marketing eksekutif dekat restoran Jogja Ayam Gepuk. Siapa yang tak suka ayam gepuk kan? Siapa tak suka? Semua betul. Suka. Yeah. Cuba fikir, saya kerja hari-hari saya makan ayam gepuk. Yang untung ada kerja kosong tak? Ada kerja kosong? Boleh lah. Saya kalau nak conquer orang, sebab saya je nak conquer makan ayam gepuk. Tak dapat peluang ayam gepuk free. Tak dapat peluang ayam gepuk tu free, dik. Okay, so korang pun dah tahu kan ada daripada mana kan. Okay, so hari ni kita nak bertanya lah mengenai Ada, how the experience apa benda semua lah dan lain-lain. Okay, Ada pun dah lama betul dalam bidang pekerjaan ni kan. Boleh tak ada cerita sikit macam mana hidup Ada dalam pekerjaan ni? Saya kalau nak cakap pasal pekerjaan kan, sebenarnya Ada start kerja dari umur Ada tingkatan 3. Dari muda dah start kerja? Dari muda dah start kerja. Okay. Tapi ada still orang yang aktif dekat sekolah. Mesti orang pelik kan. Mesti orang kata kalau kerja ni nanti tak ada work life balance dengan belajar. Betul, saya setuju. Mesti orang macam tak ada work life balance dengan belajar, nanti tak nak belajar, nanti jadi tak pandai. Dia susah lah nak manage kan, orang kata manage kan. Tapi saya very aktif kat sekolah lah. Sebab saya jadi pengerusi rakan sebaya. Rakan sebaya. Saya banyak join klub-klub macam tu lah. Bukan klub yang lain klub yang klub sekolah lah. Klub sukan, co-curriculum dan sebagainya. So jadi masa saya tu, kalau saya every single time saya cuti macam Sabtu Ahad, saya tak akan buang masa. Saya akan kerja. Sometimes bukan sebab duit pun, tapi sebab saya tengok role abang-abang saya tu daripada muda dah bekerja, dia dapat experience. Saya rasa best. Saya rasa best. Faham tak? Saya rasa macam seronoknya kau kerja. Betul. Yes, memanglah pegang duit sendiri tu best. Kau boleh beli apa je yang kau nak. Setuju. Tapi experience tu benda yang paling orang cakap mahal. Dia betul. Tak dapat dibeli. Dapat dibeli. Bukan kerja gempak pun. Waktu zaman sekolah dulu kerja dekat kedai casing lah dekat Kajang. Itu adalah pekerjaan pertama Ada lah. Betul. Itu adalah pekerjaan pertama saya. Kedai casing. Kedai casing. Jual phone sekali ke macam mana? Dia memang accessory telefon je. Oh, kedai accessory telefon lah. So saya pro ya pasal tempered glass. Saya boleh pasang hydrogel. So maksudnya Ada ni bukan ayam gepuk saja, tapi phone pun ada pakar juga. Pakar juga. So korang ada masalah phone apa-apa nanti boleh jumpa Ada bukan repair tau. Okay, I see. So Ada pun dah lama dalam bidang pekerjaan ni kan. Dalam banyak-banyak kerja yang Ada buat kan, apa pekerjaan yang paling Ada tak boleh lupa? Pekerjaan tu, alamak, jadi emosi. Pekerjaan yang saya tak boleh lupa tu baru je lagi berlaku. Dia macam titik hitam dalam cerita saya. Dalam orang cakap apa dalam growth kerja tu, dia yang paling menyakitkan. Pengalaman yang paling menyakitkan. Macam tu. So saya kerja dekat satu company. Dia macam spesifik untuk orang cakap upah haji ataupun upah umrah lah. Upah haji, sorry, tak ada upah umrah. Yang macam badal haji ke? Yes, badal haji is upah haji. Dan haji ni kita buat untuk orang yang dah meninggal dunia. Tapi kita wakilkan orang untuk ke sana. Okay. Itulah. So ada biasalah kita kalau buat hukum ni kan, kita pun sendiri bukan pandai agama yang sangat-sangat pandai kan. Cuma kita tahu baik buruk, kita percaya dengan siapa kita kerja, kita percaya apa yang kita buat tu is right. Bila ada orang tu terangkan kita terperinci. Macam kita masuk kerja, saya tanya awak pula. Kalau kita masuk kerja,
mesti orang akan bagi tahu awak pasal product knowledge dia. Betul tak? Betul. Kat tempat kerja tu macam mana. Yes. So apa-apa isu yang berlaku dekat company awak pun, contoh lah tiba-tiba saya yang tanya dia. So apa-apa yang berlaku dekat company awak akan trust produk awak. Betul. Sebab awak bekerja dalam agensi ataupun dalam syarikat tersebut. Kita bekerja dekat tempat yang kita percaya lah. So sama macam saya pun diajar dan diberitahu dan belajar untuk tahu badal haji ni. Jadi saya mesti percayakan majikan saya. Okay, betul. So jadilah perkara yang tidak diingini lah. Perkara yang tidak ingini macam mana tu? Boleh viral dekat Facebook. Kan viral lah dekat Facebook bulan, saya rasa sebelum Raya Haji lah. Sebelum Raya Haji lebih kurang dalam bulan 6 macam tu dah viral lah. Bulan 6 lah. Bulan 6, bulan 5 tahun lepas viral cakap badal haji ni adalah skim penipuan. Scam penipuan. Scammer lah. Scammer. Orang cakap lah. Bukan saya cakap. Bukan saya cakap. Sebab saya kerja dekat company tu, saya trust. Sebab macam dia ada badal haji, dia buat juga korbanan. So dia macam ada sembelih tu satu-satu dia sembelih. So bukti tu ada, memang dia buat lah. Tapi nak cakap kesahihan benda tu macam sah ke tak sah ke, wallahu a'lam. Betul tak? Betul. Sebab benda bukti ada, pembadal ada, yang dibunuh apa sebut dia, yang dikorbankan binatang tu pun ada satu persatu. So bagi saya macam ada lah. Kalau cakap tak buat tu orang tu lari, lepas dapat duit terus lari. Tapi ni tak, cuma sebab isu semasa kot. Isu semasa yang buat macam company badal haji ni ada tahap kesukaran lah. Lepas Ada dah nampak benda tu viral kan, Ada mesti ada buat siasatan macam nak mengkaji betul tak. Jadi apa yang Ada dapat daripada kajian Ada tu? Daripada kajian Ada lah, kita ni dosa dekat dunia pun dah banyak yang kita nampak lah. Betul. Yang buat kita sendiri tahu lah. Kalau nampak tak ada orang dekat mesti beriman tu. Betul. Tapi sebab dosa kita dengan orang, dosa kita dekat dunia kita tahu banyak mana. So janganlah ambil risiko lagi. Faham tak? So that time macam tengah fikir-fikir tu, tiba-tiba bos kata dia berhentikan semua. Maksudnya tiba-tiba. Adakah benda tu memang sahih yang viral tu? Tak tahu. Dia cuma cakap tak dapat nak teruskan. Kau rasa saya macam, faham tak? Dia berhentikan tanpa notis sebulan. On the spot that day. On the spot that day dia berhentikan. Kau faham tak? Kau dah pegang gaji angka yang macam time tu very high. Aku rasa kan dalam sebulan dengan komisen aku boleh dapat 10,000. 5 angka besar tu. Bukan sikit. Bukan sikit. Orang kata zaman sekarang dengan ekonomi lah kan, nak dapat 5 angka tu kena ada something lah. And tak senang lah, tak senang. Bayangkan, maksudnya dah ada 5 angka gaji and diberhentikan macam tu tanpa notis. Then apa yang Ada buat waktu tu? Rasa macam betul ke tak betul ke, still rasa siasatan, still dalam rasa tanda tanya dekat diri ni, betul ke ni ke. Tapi tak tahulah, banyak cerita yang berlaku lah dengan duit tu. Sebenarnya tak rasa pun duit tu untuk enjoy ke apa. Mesti duit tu tiba-tiba saya kena scam kat Facebook lah sampai 2,000. Ada police report saya nak beli barang rumah, jadi saya kena scam 2,000. So saya tak tahu duit tu, saya tak tahu lah memang saya kena tipu ataupun sebenarnya ada keberkatan ke. Tapi banyak kena tipu. Bila saya tolak kurang, rasa sesak. Faham tak? Sebab ada je tiba-tiba kad bank saya hilang. Lepas tu ada orang touch kad bank saya tu. Bulan yang sama saya kena scam. Bulan yang tu saya kena scam lagi sekali. So saya rasa macam itulah titik terberat. Orang kata tak? Dalam kerja ni duit tu kena ada keberkatan. Kalau tak ada keberkatan, boleh jadi macam tu lah. Ada macam-macam cara yang boleh jadi berlaku. So macam awak cakap tadi lah, cabaran lepas tu lah nak cari kerja susah sangat.
Susah sangat nak cari kerja. Sebab saya boleh kira, saya apply semua benda yang ada kat Indeed. Saya apply semua benda yang ada dekat Facebook. Sebab kita tak prepare lagi kan. Tiba-tiba kena berhenti mengejut. Dah lah kita dah orang kata dah 5 angka. Kita ada komitmen juga nak kena bayar. Lepas tu waktu tu rasa macam gelapnya dunia aku. Aku kena cari kerja baru. Tapi bulan ni confirm tak dapat sebab diberhentikan hujung bulan. Lepas tu masuklah. Macam-macam lah pergi interview. Area Kajang ada, area Semenyih, Putrajaya dan sebagainya lah. Tapi bila orang cakap umur ni muda, faham tak? Orang akan expect macam kau muda, so kau tak ada potential. Plus sebab badan besar. Kalau candidate lagi satu tu kurus, dia akan ambil yang kurus tu. Ni select sebab bagi diorang macam yelah takut. Sebab bagi diorang orang yang lebih berisi ni mungkin tak boleh ke depan ke. Kita tak faham lah. So kita faham kan dia ada promosi shy, ada ni, apa semua betul. Yes, dia boleh semua. Orang boleh terima asalkan orang tu cantik, asalkan kurus. Sebab apa? Sebab bagi diorang benda tu boleh dibelajar. Dia orang kata salah satu kelebihan soft skill macam tu lah. Awak bayangkan waktu tu saya tak demand langsung. Daripada gaji yang dah berapa angka tadi saya terima walaupun dapat gaji yang 1.5k. Andai kata saya dapat waktu tu. So, faham. Punyalah susah tu. 2 bulan saya tak kerja, saya cari kerja. Okey lah. Apa pendapat anda kan macam keadaan sekarang? Kita pun dah tahu ekonomi sekarang macam mana kan. Ada yang kata harga barang naik, minyak naik. Bila minyak naik kan semua benda naik. Yelah. Dengan ekonomi kita sekarang, susah tak untuk kita nak cari kerja ni? Bagi saya rasa benda ni bukanlah susah atau senang tau. Cuma saya rasa kita ni bila nak cari kerja ni, kita banyak lagi nak kira cakap apa, bersaing dengan orang yang orang cakap skill lebih hebat daripada kita. Sebab kalau bila kita pergi interview, macam interview saya sebelum lah kan, dia cakap macam bab interview ni kadang-kadang orang boleh cakap besar, orang boleh cakap pandai, tapi nanti kerja buat low, kerja buat tidak seperti apa yang digambarkan mereka. So that's why saya pun terimalah apa yang terjadi dekat saya. Mungkin saya tak tahulah itu ujian ataupun apa-apa. Dan alhamdulillah saya interview lah dekat Jogja yang Gupuk, saya diterima. Sampailah sekarang lah. Sampailah sekarang. Dah naik sebagai apa tadi? Saya memang marketing executive, marketing lah. Tapi dah jadi exec tau geng. Sebelum ni still exec. Dia tukar lah. Dia masih dalam job scope yang sama. Yes. Sale dengan marketing, dia bergabung. Betul. Kawan baik ya. Kawan so baik, kita dah tahu awak ajar saya ni, saya ajar awak yang ni. Dia benda yang sama je sebenarnya. Betul. I see. Okay, ada pernah tak dengar orang cakap kita dah ada degree, dah ada PhD, tapi still mengganggu? Betul. Saya tak nafikan. Jadi macam mana dengan benda tu sekarang? Ada orang kata kau tak perlu belajar tinggi-tinggi lah, Ya Allah, pergi je kerja. Ada yang kata kena belajar tinggi baru kau boleh dapat gaji tinggi dalam kerja. Aduh, macam mana? Saya macam saya cakap lah, saya banyak kerja dengan orang tau. Dan sebab saya kerja pada form T tadi kan, macam-macam kan, retail pun saya pernah kerja dan sebagainya kan. Jujur lah saya cakap, siapa cakap education tu tak penting? Education tu penting. Betul. Kalau saya diberi peluang pun, saya nak sama belajar lagi. Sebab apa saya cakap penting? Sebab zaman sekarang ni mencabar. Kau nak bersaing dengan ramai orang. Kau tak ramai orang macam ni, orang yang berpotensial. Faham tak? So kalau bukannya cakap orang tak belajar ni tak bagus, tak. Kalau kita tengok banyak aja orang yang tak sama belajar ni, tapi lagi kaya daripada orang yang kerja, yang ada kejaya. Sebab apa? Sebab satu usaha. Sama juga macam orang yang ada degree, ada PhD. Kalau dia tak stand ke depan, dia tak stand forward, dia tak cari kerja sungguh-sungguh, dia rasa macam aku dah gagal interview ni, aku tak nak pergi dah. Betul lah orang cakap ada degree pun tak guna. Dia terkoyak lah. Terus koyak. Terus ada degree pun tak guna, ada PhD pun tak guna. Tapi sebenarnya
bukanlah tu ukuran dia. Cuba usahalah. Siapa kata, saya banyak tengok tau konten-konten kat TikTok kan. Kadang-kadang kita ni dalam kerja, kita kena gembira je dengan apa yang kita kerja. Ada je orang ada degree tapi dia memilih untuk kerja delivery. Kenapa orang pandang delivery ni hina lah? Kau tahu tak orang income dorang, tapi lagi besar. Yes, kau tahu benda tu kan, benda apa yang dorang buat tu sebenarnya apa yang dorang rasa work life balance dorang. Betul. Apa yang dorang dah biasa buat, kepakaran mereka. Kerja je dalam benda yang diorang selesa and enjoy. Halal. Betul. Tu paling Halal. penting. Halal paling penting. Sebab yelah rezeki ni Allah yang tentukan, betul tak? betul, Yang penting kau usaha. Betul. Orang kata kalau ada education tu as advantage lah. Advantage, yeah. Kau bersaing dengan orang yang ada degree, tapi orang yang degree tu sebab dia degree, kau diploma. Of course lah, majikan kau akan pilih degree bila nampak dia ada potential, walaupun kau datang dengan variasi kau yang paling bagus. Betul tak? Satu, pengalaman kerja. Dua, education. Betul. Okay. Macam sekarang kan ada sebagai marketer executive, betul? So macam mana ada manage your masa and then sebagai work life balance lah. Work life balance as marketer ni macam mana? Okay, sebenarnya kalau cakap pasal work life balance kan, mana ada orang kat dunia ni tak kerja. Semua kerja, betul tak? Sebab kau nak dapat duit, kau nak hidup. Memanglah budak-budak tak kita yang dewasa ni mesti duit. Memang kena kerja. Memang kena kerja. So nak cakap work life balance, alhamdulillah lah. Yang sekarang ni memang work life balance. Kena work life balance lah. Boleh tidur on time. Ada masa kena bangun ke bangun lah, sebab tanggungjawab kan. Buatlah kerja, rangka siap-siap. Apa, sebab saya dulu pernah pergi kursus tau, company nama saya hantar Fashion Ballet dekat apa ni, ASI Academy. So dia bagi tahu macam skill of problem solving, and then dia bagi tahu macam time management. So biasanya kita kena buat time management kita sendiri. Betul. So alhamdulillah lah, work life balance ni sebenarnya orang cakap macam kita tak payah pun macam nak ikut sangat apa yang kita buat kan. Tapi kau bayangkan kalau tiba-tiba kau keluar daripada tempat kerja, jom kita pergi makan dah, jom. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Kenapa kau cakap tak boleh lah? Aku dah buat dah ni, aku punya jadual ni macam ni je. Ikut CGP ikut CGP. Nak kena balik biar aku dah kena balik ni. So apa? Itu namanya kau tak work life balance. Ini sikit tak boleh, tu tak boleh. Work life balance lah. Tu je lah. Tapi alhamdulillah lah, Jodoh yang Kepuk ni actually very, orang cakap sangat best. Kadang-kadang kalau kita kerja sampai malam sekalipun mikir strategi kan, kita nak kongsi pasal yang Kepuk ni dekat orang luar. Betul. Sebab apa? You tahu tak perasaan bila orang makan, you tengok diorang makan happy, kita happy. You faham tak bila pergi kedai tu, you rasa, faham tak, orang kadang-kadang tak suka, ramai lah orang nak kedai ni, sesak lah, serabut nak makan. Tapi sebenarnya tak, orang tu memang sanggup makan, sanggup beratur. Sebab apa? Sebab berbaloi. Dia punya value, rasa dia. Dia ibarat macam kita masak lah. You as marketing, sale benda pertama lah yang macam you rasa puas hati kalau you hit the sale kan. Betul. Satu lagi is kebesaran marketing you. Macam mana cakap kebesaran, cawangan baru kita baru buka kat Shah Alam macam 7. Dan masuk je, saya nampak akak dekat TikTok, saya nampak akak kat TikTok. So that's why orang kenal kita daripada platform online media. Betul. Betul so, lah. sebab TikTok pun orang kata salah satu platform yang tengah membangun betul. Apa-apa semua orang tengok daripada TikTok kan. Jual barang pun kat TikTok. Apa-apa betul. Semua TikTok. Sambal ni mana tadi? Sambal ni tadi saya podcast dekat video lain tau. Nanti kau boleh tengok pun ada dekat TikTok. Dah tak perlu pening kepala. Sambal tu bawa kat rumah, makan je dengan nasi putih panas-panas. So itulah caranya. Okay, I see. So macam sekarang kan, ada tak apa-apa tips macam nak bagi kepada anak-anak muda sekarang yang masih nak mencari kerja ataupun masih belajar? Apa nasihat lah nak bagi dekat dia orang? Nasihat sebenarnya saya pun bukanlah ahli sangat nak cakap kerja kata paling bagus pun tak ada lah. Tapi macam biasa kalau kawan kita nak nasihat pun kita boleh bagi nasihat. Cuma kadang kalau kita mengalami hal sama, kawan kita pula akan nasihat. So anggap je benda ni macam ada kongsi dekat korang jugalah kan, apa yang ada pegang. Yang pertama sekali, jangan putus asa.
tipu lah kalau cakap Ada tak pernah putus asa, menangis-nangis waktu tak ada kerja tu. Betul. Of course, aku ni bala lah macam mana nak ni, aku boleh macam tu kan. Tapi time tu kawan pun datang bagi nasihat juga kita kan. Kawan, So dalam hidup ni, satu, kita jangan sombong, jangan hidup bersendirian. Cari orang yang boleh kita luahkan perasaan kita. Cari kawan yang nak sama-sama naik dengan kita, faham tak? Yang boleh bagi pengajaran, yang boleh bagi nasihat. Jangan cari kawan yang melalaikan kita, yang buat kita rasa macam itulah kau macam ni, kau akan rasa down dengan kawan macam tu. Sebab ada pengalaman tau. Ada boleh cerita pasal hal kawan. Ada dia ni hitam lagi tu. Betul. Tadi sama kerja. Ini pasal kawan. Dia orang kata nak kena berhati-hati dalam pilih kawan Yalah, sebab Nabi pun pernah cakap, kalau kita kawan dengan minyak wangi, kita dapat wangi dia. Betul. Kalau kawan dengan yang jual arang jual arang, dapat arangnya. Macam tu lah ibarat dia. Kawan tu, orang kata circle tu main peranan lah. Main peranan. Okay, so you guys jangan lupa ingat pesanan daripada Ada. Ingat Jogja yang gepuk, ingat Ada. Betul. Salah cerita rahsia Jakarta lah kan. Salah. Tapi podcast saya hari ni cerita pasal hal pekerjaan saya. Isu saya. So ingat Jogja yang gepuk, ingat marketing dia. So inilah yang ada di sebalik takbir. Yang korang tengok kat TikTok tu semua, inilah orangnya. Antara lah. Bukan senang tau guys nak dapat Jogja yang gepuk sedap macam tu. Siapa lagi tak kenal kan? Dengan sambal, one of my favourite. Extra pedas. Dia suka extra pedas? Extra saya pedas biasa je. So saya tak tahu pedas. Saya pedas lover lah. Okay. So kepada you guys yang mana berminat nak buat podcast ke, and nak promote barang korang kat sini, jangan risau, you guys contact je kami. Don't cakap. Ingat, cakap, jangan tak cakap. Dah nak lepak mana depan ni? Nak lepak mana? Kita kena cerita lagi ke next video? Okay, see you guys again. Bye.